Bismillahirrahmanirrahim. Dan diharamkan dengan sebab haid. Zina haram dengan sebab haid. Kalau dalam dan bermula misalnya haid itu nifas. Jadi yang Ino begah haram dengan sebab haid tak luar begah haram dengan sebab haid. Jadi sama cik lagi haid nifas kan haid mandang. Haram dengan sebab haid untuk 80 perkara kan haid mentang tapi juga ngangan ni nifas. Yang maksud wa misluhu nifas. Bermula misalnya haid itu nifas. Jadi untuk hukum nifas yang diharamkan bagi orang nifas sama lagi yang diharamkan bagi orang yang haid. Dan tapi pada sebagian niskhah wa yahrumu bil haidi wa nifasi juga. Banwa bahubah. Bab niskhah yang lain, bab tulisan yang lain gebah haramlah dengan sebab haid dan nifas. Langsung gebah bandua dengan sebab haid dan dengan sebab ni nifas. Bandua gebah. Menyaino gebah bil haidi mandang. Hana gebah dengan wa nifasi. Tapi bab sebagian niskhah yang lain gebah dengan bil haidi, gebah dengan nifasi. Wa zahirah dan bermula dianya itu yang zahir. Yang lagi yang lebih jelas loh. Yang menyegeba andaikan geba wa yahrumu bil haidi wa nifasinya lebih je jelas. Sedangkannya luar haram dengan sebab haid mandang hana gebalik wa nifasi. Padahal dengan nifas juga diharamkan. Kan cuma bagi orang yang berhaid tok. Bagi orang nifas haramkan cik. Terima boy. Matan betul. Okey. Dan bermula ba itu sabit bagi sababiyah. Jadi ba luar berfaedah sababiyah bermakna sebab. Jadi menyeka geai dalam lagi luar baik boleh dengan benar sebab. Dan haramlah dengan sebabnya haid. Lagi yang boh maknai. Karena bainan berfaedah sababi. Apa arti bai luar dan haramlah dengan sebabnya haid. Jadi haram je gara-gara je berhaid. Andaikan hana berhaid hana haram. Jadi pemantang yang haramkan ukur tu dengan sebab je gara-gara je berhaid. Dan dia hana berhaid terlapan bau ke hana haram. Lagi. Sekalipun dengan sedikitnya haid pada zamannya haid. Walaupun haid je sedikit. Maksud sedikit ini akan berarti di gotruk 20 put je kerana bacutnya ke haid kan. Di saat jika masuk dalam zaman haid. Kalau kira bahawanya darah haid. Walaupun darah je cuma sedikitnya juga diharamkan ke je. Terlapan boleh ke dia diharamkan bagi urina yang haid kan. Walaupun haid je cuma bacut. Sekalipun dengan sedikitnya haid pada zamannya haid. Walaupun urinangan itu haid je bacut. Yang bagi urina yang tibik haid bacut juga diharamkan atas 80. Walaupun cik bacut agar darah tibik haid. Walaupun bacut. Ada nama yang kira darah haid. Pemantang yang diharamkan bagi orang yang haid. Bagi urina yang tibik darah bacutnya juga haram. Nampak? Ataupun sesudah terpotongnya haid. Hingga suci lan haramlah walaupun di hana haid. Kaputuh darah. Tapi di hana mana dalam darah kaputuh. Nya juga diharamkan bagi urinanya. Pemantang yang diharamkan ukur lagi contoh sembahyang tadi. Haram bagi urina yang berhaid. Walaupun haid jika putus. Aja hana le dibit darah. Tapi hana mana-mana. Lamnya luhu aja hana dibit le darah. Tapi je hana mana budak semayang je. Hanjut je. Pada hingga suci. Selama di golong suci ada 8 bawahnya juga diharamkan. Nampak? Jadi yang diharamkan 8 bawah ke pekeh bagi urina yang dibit darah je sedikit ataupun darah je kaputuh darah je. Nya juga diharamkan hingga suci. Oleh suci ni baru hana diharamkan. Selagi di golong suci, hana mana-mana lah walaupun darah kaputuh rohnya putuh darah tinggal ke mana Allah. Nya juga haram cik semayang bagi dia. Walaupun hana le darah dia. Jangan faham? Faham.
Nah, namun demikian haruslah puasa dan talak dan bersuci sesudah terpotongnya. Cuman nah jit puasa walaupun darah jika terpotong. Darah jika putus tapi hana mano lo. Maknanya punya puasa boleh. Nah lebohal yang jit walaupun darah jika terpotong. Dah yang kufun puasa. Hanya puasa dia kaputuh darah haji kaputuh. Tapi hana ada mano lam. Tengah air dah mano malam-malam. Tengah malam putuh darah air. Air dah mano ni ju puasa ile, baju sahur ile, tengah bunga baru mano. Tengah subuh baru mano. Nya boleh. Punya puasa tali bersuci nyanjit walaupun ji gohlam bersuci. Hanya misal ji kaputuh darah ji terpotong. Sesudah terpotong darah ji kaputuh darah ji hanale. Tapi ji hanai mano-mano. Nya bagi ji puasa. Nya misal ji kadang danyo habis hit boleh malam. Air dah mano boleh malam tik 3 subuh tes mayang subuh. Nya mesti ji puasa ju nek ju puasa tengah subuh baru mano dengan syarat darah jika terpotong. Ya hanali darah. Dah mano tengah subuh 3 mano pupuh 6 tik mano. Rangka puasa jam pun. Subuh pun. Nanti ada masalah. Mau ada darah dan aku? Yang darah anjir. Yang darah jika terpotong cuma hai dah mano yang malam-malam powai belah putu. Baik dah mano powai belah malam. Ngan darah olam. Ngan siro lain nama powai belah malam. Yang berarti di puasa ju angka putu tengah subuh baru mano boleh. Pohon lepuk je dulu. Pohon lepuk je dosa. Dosa berarti hana semayang, hana puasa tapi hana pahala. Hana semayang dosa besar. Kumat mana semayang puasa? Panik kumat. Tak bubuk dosa mentang ada pahala puasa. Belah wajib mentang pahala lah. Qada mah? Semayang qada? Puasa je. Ni kau butuh darah je puasa. Semayang ya hanjit. Puasa gelah wajib mentang pahala tan. Cuma gelah wajib han. Puasa sah. Mana luhur berarti dosa subuh hana. Terlewatkan subuh. Berarti dosa raya orang tinggal semayang subuh. Puasa je. Je puasa je. Jaga ruku Tuhan. Dia nak masalah. Dia puasa hanya kau putuh darah je. Dia puasa. Cuma semayang hanya bersangkut rat. Tak semayang air subuh dosa tinggal semayang subuh. Dosa raya. Tinggal semayang dulu dosa raya. Ana mesti. Je. Cuma dosa rat sembahyang. Tapi dengan syarat biar anak putus darah, anjir tapi punya putus darah boleh. Haruslah puasa dan tali dan suci sesudah terpotong. Nama darahnya kau putusnya mantapnya je puasa, je tali je mana untuk bersuci boleh. Tapi darahnya gohlam terpotongnya anjir mana? Kenanya mana parah ada depu darahnya gohlam terpotongnya anjir mana? Ya tapi memang darahnya terpotongnya je mana tali melanci hanya tali urina dengan hek kan? Ya. Tali urina dengan hek tapi menang jika putus ai tengah jahe mana-mana ngabe tali. Ni mana-mana nyanji tali ju. Walaupun ji boleh mana. Boleh. Sekalipun adalah tiap-tiap itu haram segohlamnya terpotong. Walaupun heboh dan begah mana nya haram segohlam ji terputus darah nya haram bubut. Contoh puasa segohlam putus darah ji haram puasa. Tali menanti segolam putuh darah haji nyanyi harum tali. Mana menanti segolam darah nanya putuh hanjit. Hanjit mana? Kadang depu dannya biasa dannya berat 7 euro. Bedal euro yang mana waju. Nyahan hanjit. Ni nampak? Segolam mana wajib sunah wudu kan? Ya. Dia masih sia-sia larang dah. Hana imat kan?
Hana mak siang. Makcik juga buat segala mana. Hei, hari makcik. Sekolah mana nak sunat mana? Kan? Dan sebahagian barang yang diharamkan di atasnya urina segohlamnya suci itu bersuci dengan kasar ibadat. Ya, haram lam. Haram lam dengan sebab urina yang gohlam suci. Ya, iaitu ya mensuci dengan kasar ibadat. Padahal haji gogleh dalam darah. Bedah haji dalam jak mana menjak ibadat. Nah, tujuan haji mana ke apa? Untuk yang ibadat. Padahal haji hanjut Ibadat. haji ibadat. Haji ditepa. Mengetahui dengan harumnya depa je haji mana gua habis hal haji mana. Tapi imano aja juga dengan kasar untuk Ibadat. untuk ibadat. Nya urinanya harum. Ha? Hek gua habis lah. Hek gua habis tapi yang mana dengan kasar ibadatnya harum. Harum lah mati urina. Yak mana dengan kasat ibadat. Nyola menyak mana hek untuk menjak ibadat, menjak semayang duha. Padahal di hek go habis. Di tepa bawah harum mana nya gola habis hek harum. Harum mana? Kan harum mana berarti hana mana-mana 3 minggu hek kan. Yang harum mana untuk kasat ibadat. Yang bedah di mana cik tu? Nya di hukum di harum bahkan karena talak ulau-ulau. Kai depa je bawahnya haram tapi bubuk sikit. Nanti kau habis hek dah. Gua habis hek lah. Punya tengah hek tapi dah gagah orang teman tak benar. Nah, kenapa nak ada bubuk? Bubuk je haram. Bubuk je ya bubuk. Yang mana tujuan je untuk ibadatnya Harum. haram. Yang nampak? Cemak matan bah. Maka jika adalah dengan kasat nadafah. Tapi punya kasat untuk pergelera kadang yang mana biasa beg-beg getik. Yang nanya yang mana tujuan je untuk membersihkan diri. Kan untuk yang ibadat untuk pergelera. Beg-beg hani nanya beg-beg kok masin nanya bedah yang mana. Sama lagi nanya mana haji baino haji sunnah biasa. Nan ni saya boleh hana tertegahnya je. Tapi menyetujuan nanya yang mana untuk yang ibadatnya tapi menyetujuan mana nanya untuk membersihkan diri. Nya hana Mana haji bah? Mana haji mana lagi sunnah biasa. Gana yang mana haid seluruh tubuh je. Cuman yang mana sunnah haji kena pahala sunnah. Gana yang mana sunnah Jumaat kan? Kalau Jumaat sunnah? Sunnah mana? Lagi. Mana lagi biasa? Kepada mentu kejap kau 8 pun je mana. Mana oleh sekolah jap mana oleh? Aku mana membersihkan dirinya mana biasa. Gana yang mana biasa? Cuma gerau. Rao. Jangan rao je tunggu. Je cik. Cuman baik niat untuk ibadat. Nya baik tujuan nanya rao gana yang mana hek tujuan je untuk Beribadat. yang ibadatnya kan. Tapi nya untuk tujuan nanya ngak pergelera ngak be geti be dapur. Be dapur nanya bedah. Dah yang mana boleh. Tapi nya tujuan nanya mana untuk yang perbuat ibadatnya kan. Hanya bahkan kerana nanya dengar hanya bubut hanya buat ibadat. Yang nampak? Suka kan? Nampak? Nampak bandung? Hanya dah muka. Mulang dari bati ulang surah dengar dari baro sampai ronyo. InsyaAllah. Ya anak je tanya. Mbak yang dia yang kumpul tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.